1 tin bir, kau rasa selamat nak drive balik ke? Fikir semula, ramai tersilap, minum alkohol dan pandu, memang bahaya. Tapi, berapa lama alkohol tu kekal dalam sistem kita? Ini bukan pasal jenis minuman atau berapa kuat kau rasa. Ini pasal sains badan kita dan metabolisme alkohol yang kompleks. Secara purata, badan kita proses kira-kira 0.015% BAC jadi, kalau kau minum 1 tin bir, yang ada kira-kira 14 gram alkohol, BAC kau boleh naik sehingga 0.02% ke 0.03% bergantung pada berat badan dan jantina. Tapi ini yang ramai tak tahu, untuk alkohol tu hilang sepenuhnya, ia ambil masa yang agak lama. Contohnya, kalau BAC kau 0.03%, ia mungkin ambil 2 jam atau lebih untuk turun ke sifar. Dan kalau kau lelaki berat 70 kg, 1 tin bir mungkin perlukan 2 hingga 3 jam sebelum betul-betul selamat. Perempuan atau yang lebih ringan, mungkin lebih lama lagi. Faktor macam berat badan, jantina dan juga makanan yang kau makan, semuanya mempengaruhi. Jangan sesekali anggap remeh, lebih baik tunggu lebih lama atau gunakan pengangkutan awam. Ingat, keselamatan kau dan orang lain di jalan raya lebih penting dari apa-apa. Faham sains ni, selamatkan nyawa.